Tiga tanda yang menunjukkan kau sebenarnya semakin hilang arah untuk hidup tanpa kau sedar. So, jom Miza bagi tiga tanda tersebut. Tanda yang pertama, bila setiap kali kau bangun je pagi, ada tak kau rasa langsung tak rasa excited, langsung rasa macam tak ada makna, tak ada rasa semangat macam dulu-dulu. Jadi itu salah satu tanda mulanya arah kau hilang dalam hidup. Tanda yang kedua, kau akan buat benda yang sama hari-hari tapi hilang makna. Contoh, bila bangun, makan, tidur, hari-hari ulang tapi rasa macam tak ada makna. Ada tak tanda tu? Tanda yang ketiga, iaitu yang terakhir, menunjukkan sebenarnya kau dah mula hilang arah dalam hidup. Tapi Miza nak tanya, dah follow ke belum akaun Miza yang ni? Sebelum Miza punya konten ni korang dah takkan nampak, dah takkan jumpa. Miza nak menjemput korang follow akaun TikTok Miza yang ke-7 ini. So jom kita pergi ke poin yang terakhir. Tanda yang ketiga, iaitu yang terakhir, kau suka sangat bandingkan hidup kau dengan hidup orang lain. Makin kau tengok orang berjaya, makin kau nampak tengok orang tu makin pergi jauh, kau makin lost. Ada tak tanda-tanda tu? Relate tak dengan hidup korang? Jom komen kat bawah, jangan kecam-kecam.